Hai Dedek. Hai. Semua sehat tak? Sihat? Tahu tak hari ni kita nak buat apa? Tak tahu. Hari ni kita nak buat alam bahannya itu bahan menyerap dan tidak menyerap. Oh. Adik-adik, sebelum cikgu akan mulakan eksperimen ini, cikgu akan terangkan dulu apa itu menyerap dan tidak menyerap. Bahan menyerap adalah bahan yang boleh menyerap air. Bahan yang tidak menyerap adalah batu. Sekarang, cikgu akan mulakan eksperimen. Mula-mula cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat. Span ini berlaku apa? Penyerapan air, cikgu. Betul. Sekarang cikgu akan perahkan span ni. Berlaku apa? Span ni kering. Tak ada air. Tak ada air kan? Betul. Okey, sekarang Elin buat. Okey. Ha? Span ni untuk ni sama ini. Tadi ke cikgu? Ya, betul. Cikgu, sekarang sponge ni dah tak ada air kan cikgu kan? Ya, betul. Faham kan eksperimen ni? Faham cikgu? Sekarang sama yang dibuat. Kami ni berlaku apa? Span tak ada air kan? Ya cikgu. Faham tak adik-adik eksperimen ni? Faham cikgu. Adik-adik, sekarang cikgu akan tunjukkan bahan yang tidak menyerap air. Yang ni berlaku apa? Tak menyerap air cikgu. Betul. Elin buat ni. Cikgu, batu ni tak serap air lah cikgu. Ya, betul. Sekarang Tamindi buat batu ni. Berlaku apa? Batu ni tak menyerap air cikgu. Betul. Adik-adik seronok tak aktiviti ni? Seronok. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.